Jika anda mahukan pemangkasan yang lebih cepat, mengelakkan buah daripada jatuh dan cepat rosak dan memastikan keselamatan semasa berkebun, maka anda memang memerlukan gunting pemangkas ini. Anda hanya akan nampak perbezaannya selepas menggunakannya. Klik untuk memesan, kuantiti tersedia terhad. Pesan cepat, kuantiti terhad tersedia. 70% diskaun untuk 99 pelanggan pertama. Klik pautan di bawah untuk memesan sekarang. Ini ialah gunting pemangkas dan penyepit 2 dalam 1. Penyelesaian yang membuat saya tak risau lagi buah jatuh setiap kali memotong di tempat tinggi. Dulu, setiap kali saya nak petik buah, mesti jatuh ke tanah dan pecah. Memang sakit hati tengok. Tapi sejak guna gunting ini, lepas potong sahaja, bahagian penyepit terus pegang buah dengan kemas. Langsung tak jatuh atau lebam. Bila keluli sangat tajam, dengan kuasa bantu yang kuat, potong dahan 3 hingga 5 cm pun rasa ringan sahaja. Kalau rumah anda ada pokok berbuah atau selalu perlu potong dahan tinggi, alat ini sepatutnya anda guna dari dulu lagi. Untuk menggunakan gunting pemangkas ini memang sangat mudah. Anda hanya perlu arahkan kepala gunting ke bahagian tangkai buah atau dahan. Pastikan penyepit berada tepat pada tangkai. Bila anda picit sedikit memegang, bila akan memotong dan penyepit akan automatik memegang buah tak bagi ia jatuh. Lepas tu cuma tarik perlahan ke bawah dan buah akan turun dengan selamat. Makin sempurna, tak lebam dan tak calar.